Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat TZ Jeddah dan juga follower-follower TZ. Alhamdulillah, InsyaAllah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha tak lama lagi. Bagi sahabat-sahabat yang sedang mencari atau berhasrat untuk mengerjakan ibadah kurban pada Raya Aidil Adha nanti, boleh hubungi TZ. So TZ ada memasarkan lembu-lembu untuk kurban. Ada beberapa kategori boleh tengok di sini kategori berat dan juga harga lembu kurban. Kita ada juga menyediakan khidmat penghantaran daging-daging dan juga pusat penyembelihan ataupun mengedarkan daging-daging kepada kumpulan asnaf. Untuk saiz lembu bergantung kepada berat dan harganya bergantung kepada berat lembu, antara 180 kg mencecah kepada 300 kg. Boleh datang ke pusat penyembelihan pada hari kurban dan juga boleh ambil daging tu 1/3, dan seterusnya untuk kita edarkan pun kita boleh edarkan kepada asnaf-asnaf ataupun nak edarkan sendiri pun boleh. Bagi mereka yang nak mengambil bahagian-bahagian kecil, nak mengambil bahagian kecil 1/7 bahagian pun boleh juga tempah. Kos adalah termasuk kos packaging, penyembelihan, pengedaran dan juga kos lapahan lapahan kurban, pembukusan dan juga kita punya pengagihan kepada golongan-golongan asnaf. So 1/3 bahagian akan dibagi kepada mereka yang mengerjakan ibadah kurban, dan 2/3 lagi akan diedarkan kepada asnaf. Kita boleh edarkan ataupun pihak tuan-tuan boleh datang ambil daging edarkan, ataupun tuan-tuan tak datang pun tak apa, kita akan akan hantar melalui Lalamove kepada pihak tuan 1/3, dan 2/3 lagi kita edarkan bagi pihak tuan kepada asnaf dan juga mereka yang layak. Ni antaranya contoh kita perkiraan 1/7 bahagian. Boleh pakat 3 bahagian ke, 2 bahagian ke, 1 family 4 bahagian ke, atau 1 bahagian ke boleh tempah. Kita akan cantumkan jadikan 7 bahagian, dan kita akan sembelih 1 ekor lembu, kita akan edarkan. Okey. Kalau nak datang pada hari kurban pun boleh. Yang tak dapat datang, kita akan hantar video. Kita akan video untuk penyembelihan. Dan juga kalau boleh datang ambil daging. Yang selebihnya kita